Hai semua dan selamat datang. Okey, tanpa buang masa, jom kita terus masuk ke topik hari ni. Dalam sesi penerangan ni, kita nak bongkar realiti sebenar macam mana nak bina perniagaan AI yang betul-betul boleh buat duit. Dekat luar sana, kita selalu sangat disuap dengan janji manis dan trend viral yang tak apa-apa kan? So hari ni, kita nak tolak semua hype tu ke tepi. Kita nak fokus pada satu panduan lengkap dari mula cari idea sampailah duit masuk poket anda yang berpaksi pada realiti dunia perniagaan sebenar. Bukan sekadar angan-angan kosong. Pernah tak anda terfikir dengan segala kecanggihan teknologi sekarang, kenapa ramai lagi yang masih gagal buat duit dengan AI? Ini soalan yang sangat menarik. Kebanyakan orang kat luar sana sibuk sangat kejar trend viral. Buat sesuatu tu semata-mata sebab nampak canggih. Ataupun dorang ni sebenarnya cuma jual ilusi. Tapi mereka lupa satu benda yang sangat asas. Market atau pasaran hanya akan bayar untuk penyelesaian kepada masalah yang sebenar. Kalau tak selesaikan masalah, tak ada siapa yang nak bayar. Jadi, untuk pastikan kita sentiasa on track, ini perancangan perjalanan kita hari ini. Kita akan mula dengan realiti sebenar tentang buat duit. Lepas tu, kita tengok kerangka penilaian idea. Seterusnya, kita bongkar idea-idea S-tier yang paling power, kenal pasti perangkap F-tier yang wajib dielakkan, dan akhir sekali, kita ada blueprint plan pelaksanaan 7 hari. Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Realiti sebenar buat duit. Macam mana kita nak melangkah melepasi hype untuk cari nilai yang sebenar? Bayangkan macam ni, ramai orang mula dengan mentaliti yang agak amateur. Dorang anggap AI ni macam mesin cetak duit automatik. Tekan-tekan sikit butang, tinggal pergi bercuti, lepas tu balik-balik dah kaya. Realitinya, jauh panggang dari api. AI ni bukannya sejenis silap mata magic tau. Ia cuma satu alat, sama macam tukul atau kalkulator. Nilai sebenar tu cuma akan datang bila anda guna alat ni untuk bantu pelanggan jimatkan masa mereka, potong kos operasi atau naikkan jualan dorang secara mendadak. Ingat, anda sebenarnya tengah jual penyelesaian, bukan jual alat AI itu sendiri. Bila kita dah jelas tentang realiti itu, barulah kita boleh masuk ke bahagian kedua, kerangka penilaian idea AI. Ini adalah cara untuk anda nilai idea bisnes secara telus dan tanpa kompromi. Kerangka pemarkahan ni ada 3 tiang utama. Simple tapi serius, sangat berkuasa. Pertama, keuntungan. Soalannya, adakah masalah ni cukup besar sampai pelanggan sanggup bayar secara konsisten? Kedua, persaingan. Adakah pasaran tu dah terlalu sesak dengan penyelesaian yang lebih kurang sama? Dan ketiga, jangka panjang. Adakah idea anda ni akan kekal relevan 3 tahun dari sekarang atau silap-silap akan diganti oleh AI itu sendiri? Anda cuma perlu bagi markah 1 hingga 5 untuk setiap faktor ni. Poin yang paling crucial kat sini, idea bisnes yang betul-betul padu mesti kena dapat skor keseluruhan antara 13 hingga 15 markah. Kalau kurang dari itu, mungkin kena fikir 2 kali. Okey, sekarang mari kita tengok idea-idea yang biasanya sapu bersih markah tertinggi tadi. Bahagian ketiga, idea kelas utama atau kita panggil S-tier. Ini adalah peluang-peluang yang paling buat duit dan tahan lama. Idea-idea S-tier ni bukan setakat gimmick murahan tau. Ia betul-betul bawa transformasi besar kepada sesebuah bisnes. Ada 3 model utama yang memang mantap gila. Pertama, konsultasi AI. Ini bila anda tolong audit operasi syarikat untuk cari bahagian mana yang boleh diotomasikan. Kedua, penjanaan lead AI di mana kita guna AI untuk cari dan tapis prospek yang betul-betul berkualiti tinggi untuk klien. Dan yang ketiga, pembangunan ejen AI atau dalam bahasa mudahnya, kita bina pekerja digital. Kenapa 3-3 ni bernilai tinggi? Sebab ia secara terus selesaikan masalah paling kritikal untuk mana-mana syarikat, iaitu bahagian operasi dan juga jualan. Cuba kita zoom in sikit pada pembangunan ejen AI. Apa benda sebenarnya ni? Maksudnya, anda tak sekadar bina chatbot yang tukang jawab soalan macam biasa tu, tapi anda bina satu sistem AI yang berfungsi betul-betul macam seorang staf digital. Ejen AI ni boleh tolong balas email pelanggan, urus jadual bos, proses lambakan dokumen, dan yang paling best, dia boleh buat kerja sendiri secara otonomi. Ini memang peluang yang paling mengujakan sekarang ni. Sebab apa? Sebab setiap bisnes kat luar sana memang terdesak sangat nak gandakan hasil kerja mereka tapi dalam masa yang sama nak kekalkan saiz pasukan yang minimum. Kita dah tengok yang indah-indah, sekarang kita kena berani hadap realiti pahit sikit. Bahagian keempat, perangkap hype atau kelas F-tier. Ini adalah idea-idea toksik yang anda wajib jauhi sama sekali. Anggap ini sebagai satu amaran keras. Sebagai seseorang yang nak bina bisnes yang tahan lama, tolonglah, jangan biarkan diri anda terjerat dengan hype dekat media sosial tu. Benda tu semua nampak je mewah, nampak macam cepat kaya, tapi sebenarnya kosong. Langsung tak bawa nilai jangka panjang. So, macam mana nak cam tanda-tanda amaran idea F-tier ni? Yang pertama, buat saluran YouTube AI tanpa wajah yang sangat generik. Kenapa benda ni lemah? Sebab bila tak ada identiti, memang susah sangat nak bina jenama dan buat penonton percaya dekat kita.
Kedua, bot trading AI yang kononnya jamin keuntungan berganda tu. Hati-hati, ini selalunya penuh dengan janji manis palsu dan risiko kewangan dia sangat tinggi. Senang cerita macam inilah, kalau idea tu terlalu mudah untuk ditiru oleh orang lain dan langsung tak ada nilai keunikan, ia automatik masuk kategori F tier, tinggalkan je, tak berbaloi pun. Lepas kita dah kaji apa yang patut dikejar dan apa yang wajib dijauhi, jom kita tukar segala teori ni kepada tindakan sebenar. Bahagian kelima, blueprint dan plan 7 hari. Kita nak tengok macam mana nak laksanakan bisnes AI anda ni betul-betul dari sifar. Dekat sini ada 5 langkah pantas yang anda kena ikut. Langkah 1, sahkan yang memang ada orang perlukan servis tu. Langkah 2, buat jualan awal atau pre-sale. Langkah 3, buat kerja tu secara manual dulu. Langkah 4, mula bina audiens dan rakan strategik. Dan langkah kelima, barulah kita automasi dan bersedia untuk kembangkan bisnes. Tapi tunggu kejap, sedap tak apa yang paling menarik kat sini? Langkah ketiga tu, memang kelakar bila fikir balik, tapi inilah hakikatnya. Rahsia paling besar untuk bina bisnes automasi AI yang berjaya ialah anda sebenarnya kena buat kerja tu secara manual pada mulanya. Anda kena faham selok-belok proses klien tu sebiji-sebiji. Barulah anda tahu bahagian mana sebenarnya yang patut diautomasikan. Okey, jom kita tengok pelan tindakan pantas 7 hari ni. Hari pertama, pilih je satu idea S tier. Hari kedua dan ketiga, selami masalah tu betul-betul dan tulis tawaran yang jelas. Hari keempat, buat satu landing page yang simple, cukup sekadar ada tajuk, masalah dan penyelesaian. Bila masuk hari kelima dan keenam, ni masa untuk agresif sikit. Hubungi prospek dan buat jualan awal untuk test sama ada dorang sanggup buka dompet nak bayar. Dan hari terakhir, hari ketujuh, kaji balik respons pasaran dan perbaiki apa yang patut. Hebat kan? Bayangkan, bermula dari zero, anda boleh sampai ke tahap buat jualan awal dalam masa 1 minggu je. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu petikan yang bagi saya sangat mendalam. Peluang hanya menjadi hasil apabila anda bergerak. AI ni bukannya sekadar trend bermusim yang berlalu pergi. Ia sebenarnya peluang paling besar dalam dekad ni. Tapi tak guna kalau anda ada semua ilmu di dada hari ini kalau ia tak disusuri dengan tindakan dan pergerakan dari anda sendiri. Jadi, cabaran saya untuk anda, masalah apa yang anda nak pilih untuk selesaikan mula dari hari ini? Di luar sana, dunia perniagaan tengah terdesak mencari penyelesaian dan AI adalah kuncinya. Jangan tunggu sampai semuanya nampak sempurna. Pilih satu masalah, bina servis S tier anda dan mula bertindak sekarang. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya dalam penerangan ni dan selamat membina empayar anda. Jumpa lagi.